Bila sebut Caterpillar, apa yang terlintas di fikiran? Mesti jentera kuning yang besar-besar kan? Tapi percaya tak, syarikat gergasi industri berusia 100 tahun ni baru je catat rekod prestasi bersejarah. Dan puncanya, sesuatu yang sangat moden. Jom kita bongkar macam mana Caterpillar sekarang ni jadi penggerak utama revolusi AI. Okey, kita mulakan terus dengan nombor paling penting. Tengok ni. $67.6 bilion. Ini bukan setakat nombor besar tau. Ini adalah jualan tahunan paling tinggi dalam sejarah 100 tahun Caterpillar. Memang satu pencapaian yang wow, luar biasa. Dan nampaknya, momentum ni tak akan berhenti setakat ni je. Cuba tengok tunggakan pesanan diorang, $51 bilion, naik 71% yang menakjubkan dari tahun lepas. Ini maksudnya, permintaan untuk masa depan pun sangat-sangat kukuh. Jadi persoalannya, dari mana datangnya semua pertumbuhan ni? Jadi, jom kita bedah siasat sikit prestasi hebat ni. Caterpillar ada 3 segmen bisnes utama. Jom kita tengok satu-satu apa yang menyumbang kepada rekod tahun ni. Pertama sekali, kita ada industri pembinaan. Yang ni memang perform dengan baik, tumbuh dengan kukuh. Banyak disokong oleh perbelanjaan infrastruktur dan projek-projek pembinaan besar. Boleh kata, ini tulang belakang yang stabil untuk syarikat. Lepas tu, industri sumber pula. Kat sini pun sama, kita nampak momentum yang positif. Pesanan untuk sektor perlombongan dan pembinaan berat pun sihat. Satu lagi penyumbang yang solid untuk kejayaan keseluruhan syarikat. Tapi kan, walaupun 2 segmen tadi dah cukup kuat, ada satu lagi segmen yang betul-betul jadi hero. Macam CEO dia, Joe Creed sendiri cakap, segmen kuasa dan tenaga ni yang terbesar dan paling pesat berkembang. Inilah kunci cerita kita hari ini. Baiklah, jom kita gali lebih dalam. Macam mana pula jentera industri berat boleh ada kaitan dengan teknologi canggih macam AI? Inilah bahagian yang paling menarik. Sebenarnya, Caterpillar sekarang ni dah jadi macam jantung yang mengepam kuasa untuk revolusi AI. Dan semua ni bukan berlaku secara tak sengaja ya. Pihak pengurusan syarikat yang diketuai oleh CEO Joe Creed ni memang dah ada strategi untuk letakkan Caterpillar sebagai pemain utama yang sokong infrastruktur dunia digital. Nampak tak? Diorang memang committed sepenuhnya dengan visi ni. Tengok carta ni, jelas sangat kan? Segmen kuasa dan tenaga meletup dengan pertumbuhan jualan 37%. Jauh tinggalkan segmen-segmen lain. Angka tak menipu kawan-kawan. Inilah dia enjin pertumbuhan sebenar Caterpillar sekarang ni. Jadi, apa punca lonjakan 37% ni? CEO dia sendiri dah terangkan dengan jelas. Sebab permintaan tenaga yang melampau untuk bina pusat data. Tahu kan, pusat data untuk cloud computing dan AI generatif? Fikir macam ni. Setiap kali kita guna AI atau buat carian, semua tu perlukan kuasa. Dan Caterpillar lah yang sediakan kuasa tu. Okey, ada satu konsep penting kat sini yang kita kena faham. Ia dipanggil prime power. Dulu, pusat data guna generator Caterpillar ni macam power bank kecemasan je sebagai backup. Tapi sekarang, tidak. Mereka guna generator ni sebagai sumber kuasa utama 24 jam sehari. Ini satu perubahan yang sangat besar. Ibarat tukar dari tayar spare kepada enjin utama kereta. Dan Caterpillar nampaknya memang all in dengan trend ni. Diorang tengah dalam proses untuk gandakan kapasiti pengeluaran enjin besar dan turbin gas mereka. Ini bukan main-main tau. Bukan plan jangka pendek. Ini pelaburan gergasi untuk masa depan yang bergantung pada data. Tapi, cerita ni tak semuanya indah. Walaupun pertumbuhan tengah meletup-letup, ada satu awan gelap yang menghantui syarikat ni. Apa dia? Tarif perdagangan global. Cuba tengok nombor ni. Negatif $1.7 bilion. Ini kesan bersih tarif pada keuntungan diorang untuk tahun 2025. Jumlah yang sangat besar dan ia makan keuntungan walaupun jualan tengah catat rekod. Dan nampaknya masalah ni tak akan selesai macam tu je. Malah dijangka makin teruk. Tambahan lagi $800 juta kos tarif dijangka untuk tahun 2026. Ini akan terus bagi tekanan hebat pada margin keuntungan syarikat. Jadi, apa plan Caterpillar? Macam mana diorang nak seimbangkan peluang besar dalam AI ni dengan cabaran tarif yang makin berat? Jom kita tengok buku strategi diorang untuk tahun 2026. Ini dia ramalan rasmi diorang. Jualan dan hasil dijangka terus naik, cecah paras tertinggi sasaran pertumbuhan jangka panjang. Tapi, tengok bahagian margin keuntungan tu. Dijangka dekat paras bawah julat sasaran. Nampak kan? Ini jelas tunjukkan tekanan dari tarif dan kos pelabulan. Nampaknya diorang cuba realistik dengan jangkaan. Dan macam mana diorang nak capai semua tu? Nah, inilah strateginya. Ada 3 tiang utama. Kecemerlangan komersial,
teknologi canggih, yang ni memang direct pasal AI tu, dan mengubah cara mereka bekerja. Semua ni berdiri atas satu asas yang kukuh, kecemerlangan operasi. Nampak macam plan yang cukup mantap? Jadi, kita dah sampai ke persoalan terakhir. Caterpillar, ikon jentera berat, sekarang ni dah jadi pemain utama dalam dunia digital. Diorang tengah pertaruhkan segalanya untuk jadi sumber kuasa revolusi AI. Persoalannya, adakah pertaruhan besar ni akan berjaya? Cukup kuat tak untuk atasi semua cabaran ekonomi global? Dan yang paling penting, untuk ubah legasi syarikat ni untuk 100 tahun akan datang? Yang tu hanya masa je yang boleh jawab.